Lepas kita jumlah penyertaan sebanyak 310, tetapi tahun 2025 ini hanyalah 266. Jadi saya harap jawatan kuasa Seriti Cawangan dan juga kawasan boleh cuba lihat dari sudut punca kenapa jumlah penyertaan berkurang. Kerana kita tahu Seriti kita ada bertambah dan juga jumlah pelajar juga bertambah. Jadi diharapkan perkara ini mendapat satu penekanan daripada Seriti masing-masing supaya pastikan setiap acara kita hantar penuh. Sebabnya kita hantar ada berbayar kan. Terutamanya contoh yang jelas, pidato bahasa Inggeris kita hanya ada 6 peserta sahaja. 6 peserta saja. Sedangkan kalau zaman sekarang ni orang biasa guna ChatGPT kan untuk buat teks tu, bermaksud sebenarnya untuk membuat teks tu bukanlah satu masalah yang besar. Yang kedua, kalau sebenarnya betul-betul anak murid kita ni tidak mampu, tapi kita bawa lah juga sebagai pengalaman. Mungkin permulaan ni dia kurang lagi, bila tahun depan dia akan makin baik. Jadi bawa saja sebagai pengalaman dan juga pembelajaran kepada anak-anak kita. Seterusnya yang kedua, dari sudut prestasi keseluruhan, alhamdulillah saya ucapkan tahniah kerana pada tahun ini hanya satu Seriti sahaja yang tidak mendapat mata. Tidak mendapat mata ni maksudnya sekurang-kurangnya dia dapat nombor 3, dia akan dapat 1 mata. Berbanding tahun lepas, seingat saya ada 2 Seriti. Yang maksudnya orang sebut balik telur lah, balik kosong. Tapi tahun ni alhamdulillah sudah berkurang kepada 1 Seriti saja. Meningkatlah dari sudut prestasi, cumanya masih lagi perlu diperbaiki. Kemudian ada juga Seriti yang telah meningkatkan persaingan dari sudut kualiti dan juga persembahan. Ini boleh dilihat daripada markah yang telah diisi oleh hakim. Seterusnya, lebih membanggakan juga ada Seriti baharu yang turut menunjukkan persaingan yang baik walaupun kali pertama menyertai. Di mana kalau tengok dari sudut sikit supaya lebih banyak Seriti dari dalam. Dekat mana? Antara buktinya, Seriti ini dia berjaya mendapat tempat keempat dan juga mengatasi Seriti-Seriti lain. Okay, jadi sebenarnya satu perkara yang baiklah. Seterusnya dari sudut pencapaian keseluruhan, tempat kedua dan ketiga keseluruhan mendapat jumlah mata yang sama. Setelah dicampur-campur, tempat kedua keseluruhan dan juga tempat ketiga keseluruhan mendapat jumlah mata yang sama. Cuma dibezakan dengan jumlah acara yang mendapat johan. Ini juga menunjukkan satu persaingan yang sihat dalam kalangan Seriti. Walaupun tahun ini juga kita masih lagi dapat lihat dominasi Seriti yang masih ketara. Malahan prestasi Seriti juga lebih baik berbanding sebelum ini. Dari sudut kekuatan, peserta hafazan semakin berkualiti. Ada yang mendapat 98/100 markah. Ini merupakan satu prestasi yang baik dan sangat terpuji. Malahan yang nombor 2, nombor 3 pun dia dapat markah 90 lebih. Ini satu usaha yang baiklah. Tadi yang saya ucapkan kepada guru-guru. Kemudian ada juga beberapa acara yang menunjukkan persaingan sengit, di mana ada 4 acara yang markah seri. Markah seri maksudnya markah itu seri sehingga kita terpaksa menilai daripada aspek persembahan dan juga isi. Ini juga menunjukkan peningkatan yang sangat cemerlang kepada Seriti-Seriti yang terlibat. Tepuk lagi. Dan kekuatan yang terakhir ialah dari sudut kualiti teks persembahan. Kalau tengok di sini sebenarnya setelah dianalisis,
banyak seliti, terutamanya dalam aspek bercerita, pidato, khutbah, mendapat markah penuh 30/30. Bagus ni. Dan juga persaingan juga banyaklah, markah 90 ke atas. 90 ke atas tu banyak. Namun walaupun ada satu kelemahan pada tahun ini, iaitu bagi acara tilawah. Johan bagi acara tilawah ni hanya mendapat 70 markah sahaja. Bermaksud mungkin pada selepas ini bolehlah cuba dapatkan bantuan daripada pakar untuk mendapatkan kualiti tilawah yang baik, sebab kita boleh mendapatkan jurulatih bola sepak, boleh mendapatkan jurulatih bola jaring kan. Tapi untuk memasarkan produk seliti dalam bidang Islami ni, apa kata cuba dapatkan juga pakar-pakar tilawah supaya kualiti peserta tilawah kita ni semakin meningkat. Itu yang perlu diberi perhatian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga tanya kepada yang akan mewakili di Pahang. Saya dibuatkan hari ini peringkat kebangsaan di Kelantan. Jadi bolehlah bersiap sedia, pastikan persediaan yang lebih baik, kerana kita kalau boleh tahun ini kita nak pastikan kontingen seliti Pahang ni dia lebih cemerlang pada peringkat kebangsaan. Jadi